So, bila awak dapat soalan, mula-mula kena baca soalan. Baca soalan dulu. Soalan tu susah ke, senang ke, kena baca soalan dan fahamkan. Okey, kita tengok. Kita terus pergi dekat dia punya format boleh tak? Format. G tu apa dia sebenarnya? Greetings tu apa? Ishad, sabar. Ishad, greetings tu apa? Stand up. Bagi cakap. Bagi tahu Maklimah, what is mean of greetings? Greetings tu maksud dia apa? Jangan bagi tahu, Mak nak soal. Greetings tu apa? Tahu tak? Tengah-tengah je. Fahim, greetings tu apa? Greeting, Mama tulis greeting. Greeting tu apa? Sebelum permulaan awak nak buat karangan, apa yang awak kena buat? Tulis apa? Dah lupa dah? Arik, apa? Greeting. Bukan? Greeting tu apa, Rida? Kurang tepat. Si pertama kurang tepat. Ilman, apa greeting? Ucapan. Ucapan apa? Contohnya apa? Okey, lagi? Bagi salam lagi? Cakap apa? Pendahuluan. Tak tepat. Pendahuluan I. Khalif, greeting tu apa? Contoh greeting tu maksud dia apa? Okey, contoh macam mana ayat dia? Aku kuat bagi tahu. Yang lain senyap dengan Khalif bagi tahu jawapan. Contohnya apa? Ya Allah, senang jawab. Lupa. Zarif buka pintu belakang tu. Okey, Yusuf, greeting tu macam mana? Ikat awak punya answer tu. Damian, greeting tu macam mana? Holbun, greeting tu macam mana? Bagi ayat contoh. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Amir. Lepas tu? Are you fine? Are you fine? Okey, boleh? Assalamualaikum. Okey, bagi salam. Bagi salam lah. Awak orang Melayu ke tak? Orang Islam ke tak? Orang Islam. Boleh. Assalamualaikum Amir. Awak nak bagi dekat siapa? Bagi dekat Amir. Okey, macam mana tanya khabar? How are you? Ataupun I hope you are fine. Saya harap awak dalam keadaan yang baik. Ataupun how are you? Ataupun tanyalah, adakah awak sihat? Saya harap awak dalam keadaan yang baik. Tanya khabar. Greeting. Greeting tu orang kata sapaan. Okey, sebut greeting. Maksudnya kata sapaan. Kata sapaan. Maksudnya awak nak tulis email, awak tulis kat Amir. Tiba-tiba awak terus cakap I want to, tak ada permulaan, tak ada kata sapaan. Tak sesuai lah. Tak sesuai. Maksudnya kiranya kalau bercakap dengan orang, maksudnya awak tak, kalau bahasa dia tak ada adab lah, tak ada sapaan. Tak ada bagi salam tiba-tiba je. Boleh tak macam tu? Boleh tak tulis tak ada greeting? Tak, maksudnya awak. Okay, semua orang duduk yang ni. Tak nampak diorang lah. Duduk. Okay, greeting tu ingat kata sapaan. Okay, terus tulis dekat awak punya tu. Tulis.
Okay, awak boleh tulis I hope you are fine. Ataupun awak nak tulis greeting yang lain pun boleh. Banyak. Kalau awak tahu greetings yang lain pun boleh. Okay. I hope you are well. How are you? Hope you are doing great. Boleh. Macam-macam lah sebenarnya. Yang tu Mukadimah ambil contohnya. Okay. Padam. Ni Mama nak guna banyak kali. Kata sapaan. Okay. Tadi lepas greeting. I ni apa? Introduction ni lah yang siapa cakap tadi pendahuluan. Sebab tu Mama cakap tadi, awak cakap greeting pendahuluan tak tepat lah. Sebab sepatutnya introduction lah, maksud dia adalah pendahuluan. Introduction. So introduction. Okay, introduction. Okay, sebelum tu Mama nak relate, nak tengok dalam ni kan. Okay, okay. So kita kan ada format kan, format untuk tulis. Okay, sekarang ni Mukadimah nak awak tulis dekat awak punya soalan ni clue. Okay, contohnya in your email, write an email to Amir. Okay, awak akan jumpa dekat ayat ni, write an email to Amir. Okay, Mukadimah awak boleh gariskan ataupun awak buat macam ni. Okay, Mukadimah nak awak labelkan, awak tulis sini G. Maksudnya awak kena tulis email dekat Amir. Okay. So awak dah labelkan dah. So bila awak tulis nanti awak takkan tertukar. Sebab dekat soalan tu awak dah tulis dah. Awak kena tulis email dekat siapa? Dekat Amir. So tak boleh tiba-tiba ada jadi Abu ke, jadi Falbun ke. Greeting maksudnya kita labelkan, kita nak hantar email tu dekat siapa. So sekarang ni Mukadimah nak ajar awak cara nak apply form cara nak menjawab ni. Awak kena pasti dalam soalan. Mukadimah tak nak nanti bila exam biar awak kosong dekat soalan ni. Awak contoh, awak boleh tulis, awak tulis yang mana G, yang mana I, yang mana C. Supaya awak dah boleh tahu dah. Awak tak ada terangan tak tahu nak tulis apa kan. Okey, so kita dah kena pasti awak kena tulis dekat Amir. Contohnya kalau ayat tu berubah, write an email to your cousin. So awak gariskan nanti dalam soalan tu your cousin. So bila your cousin dalam soalan tu ada nama ke tidak? Tak ada. Kalau tak ada nama, maksudnya bila awak tulis sekarang awak boleh bagi nama ke tidak? Tak boleh? Boleh ke tak? Boleh. Kalau kat situ dia kata write an email to your sibling ataupun to your cousin. So awak cakap Assalamualaikum, bagi nama untuk your cousin tu. Kalau dia kata write an email to your brother, so bagi tahu nama, apa nama abang. Kalau tu write an email to your mother. So dekat Assalamualaikum tu nanti kena tulis apa? Assalamualaikum mother. Kalau father tu dia lah father macam tu. Okay, jelas tak untuk greetings ni? So greeting yang pertama kena bagi salam. Okay, yang kedua kena tanya khabar. Okay, jelas? Okay, faham Tak faham terus tanya. Okay, introduction. So kita nak bagi tahu. Okay, introduction tu pun dalam soalan ada. Dia kata you visited zoo last weekend. Your Amir wants to know about it. So introduction tu awak boleh buat. I visited zoo last weekend. And I want to share about you. Boleh. So introduction ni okay, awak guna awak tengok dekat soalan. Okay, cara kat sini adalah Mukadimah nak bagi tahu tips macam mana awak nak tukar kata ganti nama. Okay, dengar elok Okay, soalan ni dia guna tengok depan semua orang. Okay, dalam soalan ni dia bagi tahu you visited zoo last weekend, your friend. Okay, sekarang ni kita nak tukar pronoun. Pronoun tu apa? Kata ganti nama.
Kita nak ubah kata ganti nama ni dengan ambil ayat daripada soalan. So daripada you visited ni, awak nak tukar, awak nak cerita tentang awak pergi ke zoo. So awak cari mana satu kata ganti nama. Okey, kita tengok you. Ada perkataan you kan? Okey, you. Okey, perkataan you ni kita kena tukar dengan apa? I. So awak buat macam ni, tukar kepada I. Awak slash je boleh, slash. So awak buat kat sini. So kat sini dah tolong awak dah untuk nak tulis introduction. Awak pergi dekat soalan awak slashkan perkataan you. Maksudnya bila awak nak buat introduction, awak boleh guna ayat dalam soalan, tetapi awak kena tukar kata ganti nama. Tukarkan pronoun dia. Janganlah buat you visited, betul tak? Tak betul lah, sebab awak nak cerita tentang awak, diri awak, takkanlah you. Kena tukar kepada I visited a zoo last weekend. Lepas tu macam mana? Okey, ni awak kena bayar sikit. Okay, I visited zoo last weekend. Okay, lepas tu and I want to share about it. Okay, awak boleh ambil je. And I want to share about it. Okay, teruslah. Okay. Your tu tak payah. Your ni tak payah. Tukar I je. I je. Okay, so boleh tulis kat sini. Kena buat I send this email ataupun I write this email. Tak ke tepi je. Ataupun boleh je, dia boleh banyak ayat awak nak buat. I write this email. I send this email to share about I visited zoo last weekend. Boleh. Ataupun awak terus cakap I visited zoo last weekend and I want to share with you. Boleh juga. So tak adalah yang I write this email because dah belakang, awak terus ambil je. I visited zoo last weekend and I want to share about it. And I want to share about it. Dia ada banyak cara, tapi yang mualimah ni adalah mualimah ajar untuk orang yang macam betul-betul tak tahu macam mana cara awak nak gunakan ayat dalam soalan untuk awak buat ayat dalam karangan awak. So ada dah introduction. Senang tak dapat dah makan untuk introduction. Okey, boleh tulis terus. I visited zoo last weekend and I want to share about it. Ataupun nak buat sendiri pun boleh yang sesuai dengan maksud nak bagi tahu tentang introduction. Introduction tu sebab awak tulis email tu sebab apa? Kalau awak salah introduction tu, berkemungkinan dekat bahagian konten pun awak salah. Macam Maklimah tanda kertas tahun 6 kan? Introduction dia salah. Lepas tu konten memang salah. Sebab awak tak faham soalan. So introduction ni, penulisan introduction yang betul menunjukkan awak faham soalan tu nak apa. Kalau awak tulis salah, masa awak tak faham soalan tu. So kemungkinan akan markah rendah lah. Sebab awak tak faham soalan. Boleh. Contohlah, okey, Muhammad nak bagi tahu contohlah jawapan yang salah kan. Awak nampak awak tak faham pun. Awak pergi zoo last weekend. Kan biasanya kan kalau email kan biasanya kita nak ajak orang kan. Contoh nak awak buat ayat yang awak nak ajak Amir tu pergi zoo, betul tak? The reason, okay macam I write this email because I want to invite you to go zoo with me. Betul ke tidak? Betul tak nak ajak Amir tu pergi zoo? Salah ke betul tidak? Salah ke betul? Salah kan? Sebab awak nak ajak Amir pergi zoo, betul? Salah lah kan? Sedangkan awak dah pergi zoo dah, awak nak cerita ke Amir pengalaman awak pergi zoo. Okay, dah set dah tulis introduction? Dah. Okay, sekarang ni tengok pula content. C ni maksud dia content. Maksudnya isi.
satu, yang ni Q2, yang ni Q3, yang awal ni Q3. Mak, tapi kan dia ada macam dia bagi point tu ada yang 3, ada yang 2. Nanti ambil satu je lah. Nanti awak buat ayat tu awak tulis lah. Tulis lebih tak apa. Takut awak contoh kalau awak tulis kan animal you saw. Contoh lah. Contoh awak apa animal yang awak tengok? Monkey. Okay, monkey. Tiger. Okay, contoh lah. Ada orang tu dia eja tiger macam ni. Lepas tu dia eja contoh, dia tulis elephant, dia eja macam ni. Contoh, dia dah buat ayat dah. Contoh dia buat ayat. Okay, macam kita nak buat ayat. I saw many animals in the zoo. Mama ringkas sekali lagi. I saw many animals such as Monkey, tiger, tulis. Such as monkey, tiger, elephant, tiger, and elephant. Memang tulisan salah tu. Elephant. tak ni awak tulis betul ni. Mama nak bagi tahu contoh sekarang. Contoh awak tulis. Mama nak bagi tahu apa kelebihan kalau awak buat point tu lebih daripada satu, dan apa kesan dia bila awak tulis dalam ayat. Contoh awak buat ayat macam ni. So dalam ni awak nyatakan 3 jenis haiwan kan. So awak tengok tak dekat sini yang mana ada salah eja? Ni dah salah eja. Okay, tiger dia tersalah. Mama akan pangkal, mama tak akan terima. Elephant ni betul tak? Salah. Tapi sebab monkey betul, awak layak tak dapat markah? Layak. Sebab awak ada satu yang betul. So nampak tak kelebihan bila awak tulis lebih daripada satu. Kalau awak betul semuanya, tapi mak mesti bagi satu je markah dia, walaupun awak bagi awak tulis tu banyak kan. Tapi dia boleh membantu. Monkey. So betul dapat satu markah. I saw many animals, tapi mama akan bagi satu markah. Kalau betul yang lain, mama akan bagi 2. Sebab kenapa Mualimah awak tak dapat 2? Sebab kat sini awak kata I saw many animals. Many tu banyak kan? Many tu banyak, tapi kat sini awak hanya sebetul satu je monkey. So betul tak ayat awak tu? Still tak betul, still ada kesalahan sebab kat sini awak kata ada banyak, tapi kat bawah ni 2 jawapan ni salah. So awak akan markah tu akan dipotong dekat awak punya grammar lah, sebab kat sini. So dia akan effect macam tu. So boleh. Kalau animals tu maksudnya banyak lah kan. So sebaiknya tulis lebih. Dan pastikan bila ejaan tu tulislah betul. Takkan tiger salah eja. Benda yang senang ni jangan bagi salah. Rugi. Elephant. Okey, dah tulis dah ayat. So buat ayat yang betul ya, macam tu ayat salah ni. Memang tu Q3. Okey, sekarang ni sempat satu je soalan ni. Mesti mak mak bagi. Okey, Q2 pula. Which animal was your favourite? Okey, apa antaranya favourite? Memang kalau buat lot of Boleh lot animal. Okay, my favourite animal. Sekejap, mama tak boleh lah. Boleh satu je boleh. Lepas tu bagi tahu sebab dia kenapa. Sebab ada power suka. Okay, siapa nak try? Muhammad nak orang yang jarang-jarang, orang yang tak dapat jawab tadi tu. Okay, Muhammad nak tanya Damian. Okay, Damian cuba try jawab. Okay, macam mana nak buat ayat tentang my favourite animal tu? Apa? Orang yang lain boleh teruskan tulis. Kalau boleh selang lah, Q2 tu selang. Awak tulis je dulu, nanti kotak tu awak settlekan kemudian. Apa? Macam mana nak buat ayat? My Gebu. Boleh buat soft. Fluffy. Okay, apa? Bagi tahu, sebut.
Kuat-kuat. Yang lain. Zaren. Damian bagi tahu jawapan. My favorite animal is panda because It is very soft. Because ataupun boleh cakap because it fur very soft. Bulunya sangat lembut. Boleh? Boleh. Ya, macam tu. Okay, thank you Damian. Contoh Mak bagi ayat My favorite animal is lion because lion is the king animal in the jungle. Contoh Inna. Boleh bagi sebab. Okay, tulis awak punya yang favorite awak ni apa? Kasha buat apa Kasha? Macam mana? My favorite animal. memang kalau buat dua favorite dua boleh. Hippopotamus. Hippopo Hippopo ke hippo je? Hippopo. Hippopotamus. Mama jarang lah sebut. Apa kita apa Kasha apa? Memang kalau buat dua boleh. Apa dia? Boleh? Ishad bagi ayah awak. My favorite animal apa? Kan tak buat lagi. Okay, Mama tengok dia untuk Q3 soalan yang ketiga. Why you enjoy? Why tu maksud dia? Kenapa? Sebab. Kenapa awak suka? Awak sangat suka dengan percutian ke zoo negara tu kan? Ke zoo. Okey, bagi tahu sebab. Because it is fun. Okay, I love animal. Love animal. Boleh. Dia lagi apa dia? Ataupun boleh cakap tentang I can see unique animal. boleh? Can see unique animal. Boleh? I can see exotic animal. Okay, I can see. The advanced dia ni. Exotic and unique animal. Exotic. Spend holiday with my family. I enjoy the trip. I enjoy. Okay, boleh. Awak suka dengan pergi zoo tu sebab awak boleh spend awak punya cuti dengan keluarga awak. Spend my holiday with my family. Okay, so daripada soalan ni kan, you ni awak tukar apa? You ni tukar jadi? Awak nak cerita tentang siapa? I. So, kan tukar you kepada apa? I. Q. So, ayat dia akan jadi Fahim, cuba jawab Fahim. Okay, set up Fahim, jawab yang nombor 3 ni. Okay, pilih mana-mana jawapan. Ayat dia apa? I. Kena ada sebab. Because. Tambahlah, jangan ambil sebiji. Boleh ambil sebiji, cuma awak kenalah ada penambahan. Tak bolehlah terlalu malas pula tak nak tulis, tak nak tambah ayat kan. Bolehlah because. Saya sebab. I enjoy the trip because mula. I boleh dah. I enjoy the trip because I love animal. I enjoy the trip because I can spend my holiday with my family. I enjoy the trip because it is fun. I enjoy the trip because I can see exotic and unique animals. Okay, so tadi Mama tukarkan pronoun dekat konten ni kan. So you tukar kepada I. So your dan tukar kepada my.
Okay, habis dah. Okay, duduk. Tulis. Sama-sama tulis. Sambung tulis. Q3 tu mungkin bila yang sebab. Ni, why you enjoy the trip? Lepas tu Muhammad bagi tahu macam mana awak nak guna ayat ni dan awak tukarkan kepada Q3 tu. Tukarkan pronoun dia. Tambah perkataan because. You tukar kepada I enjoy the trip. Macam tadi Q1 what animal you saw. So awak ambil daripada I saw. Tukarlah I saw many animals such as. Nampak ayat tu ada dalam soalan. Boleh guna. Okay, Q2 daripada your jadi my. Tukar kepada my. So boleh buat my favorite animal was apa. My favorite animal is Okay, lagi satu Mama lupa nak ingatkan. Okay, sekarang ni kan dia dalam bentuk present tense ke past tense? Past. Jadinya awak punya kata kerja tu kena tulis dalam past tense dah. Tak boleh lah awak tulis I see. Contoh, I see many animals. Saya tengok. Betul tak? Oh tak, I saw. Salah. Oh memang mana yang tadi tu pun I can saw lah memang. I can saw the exotic. Salah. Sebab kena buat saw lah. Saya telah lihat. Bukan saya baru nak lihat. Awak nak cerita pengalaman awak dekat kawan, dekat Amir tadi. Maksudnya awak kena cakap apa yang awak dah tengok. Adina, kalau buat dulu buat is tu. Was. Okay, si lagi satu tu apa? Last. Si lagi satu closing. Yes, closing. Closing tu maksud dia penutup. Okay, Muhammad nak tanya Arik. Arik stand up. Bagi tahu closing macam mana nak buat. Buat 4 baris je. Very easy. Senang je. Ni. Si yang ni. Tak tahu macam mana nak buat penutup. Okey. Nak Faizah. Sebelah. Yes. See you soon boleh. Okey, sincerely belum lagi. Tu bukan closing lagi. Okey, Amir sebut balik macam mana closing. Maksudnya see you soon tu Macam dia macam nak pergi kat situ. bukan see you soon, maksudnya jumpa nanti. Bukanlah, maksudnya jumpa nanti betul-betul. Kan awak tulis email, mungkin nanti awak jumpa nanti kat sekolah ke ibarat macam tu. See you soon lah tu. Okay, macam mana Arik? That's all from me. Kalau ayat lain tak ada? Macam mana nak cakap terima kasih dekat kawan awak sebab baca email? Macam mana? Diam. Awak bukan Arik. Arik bagi tahu. I hope you read this email. Cakap terima kasih. Macam cakap terima kasih. Terima kasih sebab dah baca email saya. Awak tak tahu ke terima kasih dalam bahasa Inggeris apa? Macam mana? Cuba buat ayat. So, buat ayat bersemula. Thank you for apa? Okay, dah. Thank you for reading my email. Dah lah, itulah closing dia. That's all from me. Thank you for reading my email. Okay, dekat sini. N ni apa? Yang awak cakap tadi, sincerely tadi. Yang ni barulah nama awak. Dekat kiri ke kanan? Kiri. Ingat sampai bila-bila. Tulis nama dekat kiri. Boleh. Sincerely boleh. Your friend boleh.
Your best friend boleh. Kalau awak rasa sincerely ni awak susah nak tulis, tulis yang senang. Your friend. Sincerely Abu. Contoh. Dah, settle.